Perjanjian AD yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 26 Oktober tidak dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan. Ini soal kedaulatan negara dan kuasa perlembagaan negara kita. Maruah negara kita sudah digadaikan oleh Perdana Menteri. Adakah parti-parti yang memberikan mandat kepada Perdana Menteri, terutamanya UMNO, GPS dan GRS akan kekal menyokong seorang Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan yang menggadai maruah negara? Perlembagaan sangat jelas. Di bawah perkara 69, hanya Persekutuan mempunyai kuasa untuk membuat apa-apa kontrak dengan negara luar. Persekutuan adalah gabungan 4 institusi yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Badan Eksekutif dan Parlimen. Keempat-empat institusi inilah yang boleh mengikat Malaysia dalam mana-mana perjanjian antarabangsa. Perdana Menteri bukan persekutuan dan beliau tidak boleh bertindak bersendirian. Sejak kandungan perjanjian Trump dengan Perdana Menteri terdedah kepada umum, timbul isu bahawa perjanjian itu berkompromi serta pertama, menjejaskan kedaulatan Malaysia, menjejaskan kemuliaan dan kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, mencabar perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, mencabar kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, menghadkan keupayaan Malaysia menentukan keselamatan negara dan dasar luar, serta membolehkan Amerika Syarikat menerapkan dasar keselamatan negaranya di dalam bumi Malaysia. Perdana Menteri menandatangani AD dengan Amerika Syarikat tanpa melalui proses perlembagaan yang wajib, termasuk pertama, rundingan atau persetujuan Majlis Raja-Raja di bawah perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Kedua, kebenaran yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 39, 40 dan 66. Ketiga, kelulusan Parlimen, satu keperluan asas sebelum Malaysia boleh diikat secara sah di bawah perkara 66 Perlembagaan Persekutuan. Semua ini belum dipenuhi. Namun pada 4 hari bulan November 2025, apabila ditanya di Parlimen oleh Yang Berhormat Taqiyuddin, Perdana Menteri berkata perjanjian itu tidak bercanggah dengan perlembagaan. Perdana Menteri sengaja memperdayakan dan mengelirukan Parlimen. Ini membuktikan Perdana Menteri tidak akur kepada sistem demokrasi maupun menghormati Parlimen yang merupakan bukan sahaja Dewan tetapi medan rakyat. Perdana Menteri berkata pejabat peguam negara sudah pun dirujuk. Saya cabar Perdana Menteri untuk meminta peguam negara mengesahkan bahawa semua peruntukan perlembagaan sudah pun disempurnakan. Berani tak peguam negara confirm kad rakyat Malaysia? Perjanjian AD tidak boleh berkuat kuasa di Malaysia. Tidak sekarang, tidak selagi perlembagaan tidak dipatuhi. Ini bukan soal menentang sesiapa. Ini soal memastikan tiada Perdana Menteri termasuk Dato' Anwar yang boleh menandatangani perjanjian yang menjejaskan peranan raja-raja, kedaulatan negara, hak rakyat dan agama persekutuan tanpa proses yang betul. Perlembagaan diwujudkan untuk melindungi kita semua, dan apabila ia diketepikan, kita wajib bersuara. Mengapa seorang Perdana Menteri tidak boleh secara bersendirian memuktamadkan perjanjian tersebut? Pertama sekali, perkara 69 Perlembagaan Persekutuan menetapkan dengan jelas bahawa hanya persekutuan sebagai sebuah entiti perlembagaan dan bukannya Perdana Menteri yang mempunyai kuasa untuk membuat kontrak dengan mana-mana negara asing. Persekutuan bermaksud yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Badan Kabinet dan Parlimen. Secara amnya, memang benar bahawa Perdana Menteri menandatangani perjanjian bagi pihak negara. Namun apabila kandungan perjanjian itu melibatkan kedaulatan, maruah dan dasar-dasar negara yang tertentu, maka perlembagaan melalui perkara 38, 39 dan 66 mewajibkan Perdana Menteri untuk merujuk dan mendapatkan perkenan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja dan akhirnya kelulusan Parlimen melalui suatu rang undang-undang. Dalam konteks perjanjian AD, Perdana Menteri Anwar telah bersetuju memberi akses kepada Amerika Syarikat terhadap aktiviti perlombongan mineral nadir bumi di Malaysia. Hal ini jelas berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan oleh itu Raja dan Sultan setiap negeri wajar dirujuk terlebih dahulu. Dato' Anwar tidak berbuat demikian. Dari sudut dasar luar pula,
Perjanjian tersebut memasukkan elemen yang memberikan ruang kepada Amerika Syarikat untuk menentukan keutamaan dasar keselamatan negara mereka ke atas Malaysia. Ini adalah perkara besar yang menyentuh kedaulatan dan maruah negara dan secara tidak langsung menyentuh kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Perjanjian ART itu boleh memberi kuasa kepada Amerika Syarikat menentukan negara mana Malaysia dibenarkan berdagang atau sama ada Malaysia wajib mengenakan sekatan perdagangan terhadap negara-negara tertentu. Amerika juga diberikan kuasa untuk beroperasi di Malaysia dan bersaing secara setara dengan syarikat Bumiputera. Ini bermaksud kedudukan khas syarikat-syarikat Bumiputera di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan secara tersirat dimansuhkan oleh Perdana Menteri. Dalam perkara mengenai import halal dari Amerika pula, JAKIM dikendaki meluluskan barangan import halal daripada Amerika Syarikat tanpa melalui proses saringan biasa seperti mana yang dilakukan terhadap barangan makanan di Malaysia atau negara lain. Semua perkara-perkara ini menyentuh isu kedaulatan dan maruah negara, Yang di-Pertuan Agong, kuasa Majlis Raja-Raja, kuasa Parlimen dan dasar negara. Tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang bertindak secara unilateral tanpa mendapatkan perkenan Yang di-Pertuan Agong, pertimbangan dan nasihat Majlis Raja-Raja serta kelulusan Parlimen menunjukkan beliau seolah-olah telah membolot kuasa perlembagaan atau dalam bahasa Inggeris usurp the power of the Constitution. Dalam keadaan ini maka adalah menjadi tanggungjawab ahli-ahli Parlimen bersuara dengan lantang bagi membantah perjanjian ART yang dibuat secara unilateral oleh Perdana Menteri Anwar ini.